Itu ada orang tanya, boleh tak share setting kamera untuk shoot sukan? Satu hari satu info pasal kamera. So untuk shoot sukan ni, sukan kita akan expect pergerakan yang laju lah kan, senang cerita. Contohnya orang shoot orang main bola ke, main tenis ke, apa-apalah, apa-apa sukan, kebanyakannya sukan ni pergerakan dia laju. So untuk kita shoot pergerakan yang laju, yang paling penting adalah kita perlukan shutter speed yang tinggi. Contohnya 1/1000, 1/2000 atau lebih lagi. Bila kita guna shutter speed yang laju, cahaya akan kurang masuk sebab laju kan shutter tu terbuka. Jadi kita kena balance kan exposure tu dengan aperture dan ISO. Kalau tanya saya, biasanya saya akan guna aperture yang paling besar. Contohnya kalau guna lens yang boleh buka f2.8, saya akan guna f2.8 supaya paling banyak cahaya boleh masuk. F yang paling besar, bukaan paling besar. Untuk ISO pula, macam saya sebut dalam video yang sebelum ni, tengok pada keadaan lighting masa kita nak shoot tu, guna serendah yang boleh. Sebab lebih tinggi ISO, dia akan lebih nampak noise dalam gambar kita. So yang pertama, shutter speed laju, aperture yang paling besar, dan balancekan exposure tu dengan ISO yang secukup rasa. Satu lagi setting untuk shoot sukan ni adalah dia punya autofocus mode. Biasanya orang akan guna autofocus continuous sebab kita nak follow, kita nak track pergerakan orang yang main sukan tu kan, orang main bola ke apa, kita nak track. Jadi kita lock je fokus dekat subjek tu, kita boleh capture je, burst capture, continuous capture tu. Dan walaupun orang tu dah bergerak, focus point tu masih follow, masih track subjek kita tu supaya subjek kita tu sentiasa dalam fokus. So itu je lah basic setting yang saya biasa buat bila nak shoot sukan. Kalau ada apa-apa lagi nak tambah, boleh share dekat ruangan komen.